Saya Haji Muhammad Fazli bin Makno, founder Al-Ishraq Group Sdn Bhd. Saya Haji Osman bin Shahrum, founder of Al-Ishraq Group. Al-Ishraq bermula pada tahun 2006 yang pada ketika itu saya bersama sahabat saya Tuan Haji Osman bin Shahrum dan juga sahabat karib saya arwah almarhum Haji Rusli bin Yaakob. Penubuhan Al-Ishraq ini adalah satu perjalanan yang mana saya sendiri menubuhkan Al-Ishraq ini bertujuan untuk menyatukan hati-hati orang Melayu Muslim menjalankan perniagaan Nabi dan takaful. Pada masa sekarang, pencapaian Al-Ishraq dalam bidang takaful, kita sudah mencapai seramai 220 orang manager dan 2,000 orang associate pada tahun 2024, yang mana selama 18 tahun kami beroperasi dan sekarang ini kami di bawah naungan FWD Takaful. Kalau kita lihat secara keseluruhannya, Al-Ishraq dipelopori oleh orang-orang ataupun ejen-ejen yang mempunyai productions yang biasa-biasa, tapi sebabkan ramai dan production kita banyak, menyebabkan kita rasa that kita perlu ada satu sistem di mana untuk selamatkan semua mereka-mereka ini. Seorang yang berada dalam sistem ini untuk promote ke another level, to become a associate manager ataupun pada leaders position semudahnya dalam masa 3 bulan sahaja. Tidak perlu ambil masa sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada juga sampai 5, 10 tahun dalam industri. Semua orang pergi triple. Kalau dulu buat 100,000, buat 300,000. Nanti today dalam hall ni kita ada 200 people. Mission kita ialah to provide the best platform for entrepreneurs to become a millionaires in this industry, not just a mediocre agents or mediocre managers. We want to build them to be, a millionaires or a giant in this industry. Kami di Al-Ishraq Group ini bersasarkan dan memastikan kejayaan ini seiring dengan pembentukan akhlak yang baik. Sebagai seorang ketua di Al-Ishraq Group ini, saya selalu menitik beratkan pembentukan akhlak yang lebih baik. Itu adalah inspirasi saya dalam pembentukan tim saya di Al-Ishraq Group Sdn Bhd. Apa juga kegagalan kita dulu, itu tidak menentukan bahawa kita akan gagal.